kan tak pernah ada lampu merah situ. Kan? Lepas tu bila saya dekat lagi, saya nampak signboard tu. Ke kiri, Johor Bahru, ke kanan tu, ke Kulai. Maksudnya, saya dah sampai Sempang Kulai. Kita akan berkongsi cerita lah. Okay. Nama saya Ungku Syaril. Biasa orang panggil Ungku lah. Umur 47 tahun. Berasal dekat Johor lah. Kalau nak katakan pengalaman ikut orang pergi rawatan ni, boleh kata ramai jugalah. Tapi biasa saya ikut je lah. Yang perawat-perawat ni ajak, saya ikut je lah. Biasanya kalau saya tengok macam perawat-perawat ni ada yang boleh nampak lah hijab terbuka. Ada yang boleh rasa kan. Macam saya daripada kecil memang boleh nampak benda-benda halus ni lah. Tapi kalau kita nampak macam susuk tu, macam susuk badan, macam muka, macam nenek kebayan ke, macam apa, muka kebau bertanduk, bertaring kan, macam gangguan lah. Biasa kata kena sihir. Lepas tu bila saya tengok nampak ada nenek kebayan kat situ kan, cakap ini biasa saka. Saka ni biasanya dia menipu orang lah supaya nampak macam dia kena sihir. Masa kena rasuk pun dia cakap macam apa, kena sihir dengan orang ni. Padahal benda tu tak ada pun. Sebab baru-baru ni ada satu member lah punya nenek, umur dah 90 tahun. 2-3 tahun lepas dia dah masuk hospital lah. Kan biasa kalau kita test apa, jemputan jantung tu, dia dah tak ada dah. Doktor dah kata dah tak ada. Dan nazak dah tak ada. Tapi bila tiba-tiba dia cakap dengan anak dia, dia kata suruh dia bawa balik rumah. Terkejut lah. Lepas tu nak tak nak anak-anak dia semua sign surat bawa balik rumah. Tapi sampai sekarang dekat 2-3 tahun dia tak meninggal lagi lah. Adalah dia pergi buat rawatan, dia panggil macam apa, ustaz, perawat, macam mistik ni apa semua kan. Ada yang cakap dia kena ada simpan hantu raya, polong, penanggal. Penanggal. Dengan lagi satu nenek kebayan. Dia minta tolong saya tengokkan jugalah. Bila saya scan, saya tengok, cakap ini macam penanggal dengan apa, dengan hantu raya ni macam tak ada. Yang ada ni nenek tua ni. Dia macam buat bayangan supaya orang anggap benda tu ada tau. Jadi benda-benda macam ni suka kan buat fitnah apa semua kan. Jadi kalau macam tu orang kampung mesti cakap, oh nenek ni ada bela apa, pulung, ada bela hantu raya. Padahal tak ada pun. Lepas tu ni sekarang ni tengah buat rawatan dia jauh dululah. Lepas tu baru-baru ni dia cakap dengan anak dia, padahal dah lama daripada start dia dah tak bercakap tu. Baru-baru ni dia bercakap, dia kata dia nak makan, dia kata. Sama ni tak cakap. Dia dah stroke kan, dah tak boleh gerak apa semua kan. Dia memang terlantar lah. Dia pakai tiup lah. Tiba-tiba datang nak makan. Tiba-tiba dia cakap dia nak makan, dia cakap macam tu. Saya lagi satu pengalaman ni lah, ikut saudara ni. Bawa bapak dia pergi buat rawatan dengan doktor lah, buat fisioterapi. So saya dengan kawan ni duduk kat luar lah, saya tengok. Jadi bila dah duduk kat luar ni, lepas tu saya nampak dekat belakang ayah dia. Saya cakap, dekat belakang ayah tu ada apa tu? Saya cakap, saya nampak ada benda hitam, kepak besar. Tapi kita pun tak tahulah benda apa. Cuma insting dalam cakap insting dalam hati ni, cakap dengan member ni, tembak je lah dalam minggu ni. Sekali dalam minggu ni juga ayah dia meninggal. Dia nampak sebelah je sayap besar. Yang lain apa tu, badan dia hitam tinggi, tak nampak lah muka dia macam mana apa semua kan. Memang jelas lah nampak. Memang nampak lah macam ni kan. Nasib baik tak ada sayap lah. Kalau ada sayap tu kena standby lah. Ya. Lepas tu kita pun tak macam fikir benda, cakap kemungkinan lah. Kita pun tak tahu benda apa. Lepas tu lagi sekali tu arwah abah saya. Lepas tu saya nampak dekat
sebelum dia nak pergi ni, saya nampak dekat belakang dia pun ada benda yang sama. Saya pun cakap lah dengan Omar kan, cakap belakang abah ni macam ada, saya cakap dengan adik-beradik. Lepas tu saya cakap dekat belakang abah ni macam ada benda kepak ni, cakap benda apa kan. Cakap sembah je lah, cakap ni dalam minggu ni. Sekali lepas 3 hari tu abah saya meninggal. Saya suspect lah, mungkin yang saya nampak ni mungkin malaikat maut ke kan. Tapi kita pun tak pastilah benda apa kan. Tapi setiap kali saya nampak benda macam tu, mesti orang tu meninggal. Ada jugalah tanya dengan ada ustaz ni kan, tanya, dia kata kemungkinan lah, dia pun tak nampak benda yang kita cerita kan. Kemungkinan pun benda tu nak bagi petunjuk kan. Kita pun tak tahulah, setiap orang ni semua ada kelebihan masing-masing. Sebab kebanyakan saya tengok lah, macam ayah mentua saya pun sama juga. Saya cakap juga dengan rumah saya, ayah dia kan, cakap ayah ni macam tak lama je sebab nampak benda ni kan. Tapi kita pun macam yakin tak yakin lah, betul tak betul ni apa yang kita nampak kan. So kita cakap je lah benda apa yang kita nampak. Kalau tak nampak, kita tak nampak lah cakap. Ni kalau ceritakan ada satu pengalaman ni, saya pergi umrah lah 3 tahun lepas. 3 tahun lepas? 3 tahun lepas saya pergi umrah. Tapi saya pergi pun saya tak ada mention kat kawan-kawan ke apa kan. Sebab saya anggap umrah ni, ibadah ni antara kita dengan Allah je. So kita tak payah nak heboh-heboh. Saya pun tak ada masukkan dalam Facebook ke apa kan, ambil gambar, tak ada. Yang mana kawan-kawan terdekat je lah tahu kan, macam staff-staff kerja saya kan, dia tahulah. Dengan ahli keluarga lah yang terdekat lah. Mana tahu kita pergi sana pergi tak balik kan. Jadi at least tahulah, tiba-tiba hilang tak kat mana je. Tapi saya pergi sana tu ada satu cerita lah. Bila kita dah habis buat umrah dekat Mekah apa semua, 7 hari kat situ, lepas tu kita akan pergi ke Madinah. Madinah tu kita 5 hari lah stay kat situ. Tapi hari pertama saya sampai tu, saya tu demam. Demam teruk, demam panas lah. Bukan saya seorang lah, ada lah yang jemaah lain semua orang kata sampai hidung berdarah, telinga berdarah, tekak ni kahak ni berdarah. Memang orang kata demam panas teruk. Kebetulan saya punya yang untuk rawat raudah tu pakai nusuk tu kan, besoknya lah. So tengah demam-demam ni pergilah, mengangkat jugalah dengan orang kata susah payah kan, sebab kita punya appointment dia time tu kan. Lepas tu masa yang pertama tu saya sampai tu, kita punya masuk tu pukul 2.30 lah lebih kurang. Dia punya nusuk punya time tu. Lepas tu bila kita dah beratur panjang ni, kali sampai turn je, askar kat situ dia kata suruh masuk masjid lah, nak solat asar masa tu. So saya cakap alamak askar yang kawal dia kata haji semua dia ni kan, dia tak kasi orang beratur lah, dia macam bubarkan beratur tu lah. Saya cakap alamak, kita punya time ni takut tak boleh masuk pula ikut masa kan. Lepas tu lepas sembahyang tu saya doa lah, cakap minta lah boleh masuk, bagi mudahkan masuk kan. Kali dah 4 lebih tu sembahyang asar tu, saya keluar daripada pintu belakang tu lah, nak pergi ke Raudah punya tempat tu. Saya tunjuklah apps tu dekat askar tu. Cakap nusuk kan, cakap Raudah. Lepas tu kata haji dia bagi saya laluan, saya masuk tak payah beratur. Memang Allah mudahkan, betul, memang rezeki. Lepas tu orang lain beratur panjang. Lepas tu ada tempat yang dia beratur, lepas tu sebelum masuk tu dia ada tunggu juga kat situ lah. Saya dapat masuk situ terus lah. Lepas tu saya teringat lah rumah saya cakap, dia kata kalau kita nak mustajab punya tempat, doa ke apa semua kan, dapat sebelah mimbar Nabi Muhammad. So saya pun cakap minta lah dapat masuk kat situ kan. Sekali bila dah masuk jalan apa semua, memang betul-betul kat mimbar Nabi Muhammad tu memang kosong. Saya tu pergi situ, padahal itu ramai kan? Tapi macam orang tak nampak kat situ. Betul-betul sebelah saya ada ambil video ni lah, untuk diri sendiri je lah. Masuk, lepas tu kat sana biasalah solat taubat apa semua kan. Bila saya sembahyang tu dah 1-2 rakaat apa semua kan, kali keberapa tu, kali saya tengah sujud tu, saya dengar ada orang cakap nak meninggal sini ke nak balik, dia cakap. Saya pun tengah sujud ni, dah tengah demam dengan sakit kepala ni kan, last sujud tu lah. Lepas tu saya diam lah, buat tak tahu. Saya bagi tak air apa semua. Saya tengok orang sebelah. Orang sebelah tu tak tahu orang mana lah. Cakap takkan orang ni cakap dengan saya kan. Cakap cakap dengan cakap siapa pula yang cakap ni. Saya pun tak tahu lah. Lepas tu
askar tu halau lah kan. Dia siapa dah habis semayang, dia kata Haji, dia tepuk kan, suruh bangun. Saya duduk situ, dia buat tak tahu je. Saya sambung semayang lagi. Orang lain dia halau. Orang lain dia halau. Lepas tu bila saya dah semayang lagi, saya dengar lagi sekali. Cakap nak meninggal tengah sujud ni. Dah lah kita dah sakit kepala apa semua kan. Nampak putih je. Lepas tu dengar cakap lagi, nak meninggal sini ke nak balik? Masa tu saya jawab, cakap urusan dunia saya tak settle lagi. Anak-anak kecil lagi, saya cakap macam tu. Lepas tu baru saya boleh angkat kepala bagi salam. Saya pun cakap, siapa yang cakap ni? Saya pun macam malah lah buat tattoo. Saya semayang. Last sekali saya semayang tu, cakap lagi sekali. Lagi sekali. 3 kali dia tanya, nak meninggal sini ke nak balik, dia kata. Sebab ramai juga orang yang meninggal kat sana mungkin dapat offer lah. Saya tak tahulah siapa yang cakap kan. Lepas tu bila saya dah cakap yang benda yang sama, saya cakap dengan dia, cakap dalam hati je lah. Lepas tu saya cakap, urusan dunia tak settle lagi, saya nak balik, saya macam tu. Lepas tu saya dah bangun apa semua, dah keluar, dah pergi tempat yang makan Rasulullah apa semua kan. Lepas tu saya keluar jalan apa semua. Dah lah saya bawa satu kain serban ni lah. Dah lama kain serban tu, dekat 20 tahun lebih saya beli tu. Lepas tu tercicir tak tahu mana pergi. Aduh, memang sedih lah cakap. Sampai hotel tu pun teringat. Tapi sampai dekat lobi tu, jemaah saya semua tengah kumpul nak pergi ke rawatan, pergi ladang kurma tu. Ladang kurma. Lepas tu saya tanya dengan mutawi saya, cakap, Ustaz, ni tadi saya tengah sujud ni, ada orang cakap dengan saya nak meninggal sini ke nak balik. Dah, Pak Haji dengan Mak Haji tu, jemaah saya semua dah takut. Biar betul ke ni? Lepas tu mutawi tu pun cakap, saya tak pernah dengar cerita macam ni. Cakap, saya pun dengar seram ni. Yelah, dia kata kemungkinan lah. Dia kata mungkin malaikat offer kan, lebih kurang macam tu kan. Dia kata, yelah kita tak tahu kan. Ramai orang meninggal kat situ mungkin dapat offer. Habis dah meninggal mana tahu kan. Mungkin orang yang dapat offer semua ambil, saya je tak ambil. Ramai yang meninggal kan, meninggal sana apa semua kan. Orang kata meninggal kat sana kan baik kan, bagus kan, untuk kita meninggal tak apa hisap kan. Okey, dengar Ungku ada cerita mengenai pengalaman melawat makam 7 di Fedah Sungai Sayung. Dia Sungai Sayung ni saya pergi, ada buat gotong royong kat situ kan, ada satu surau kan. Pergi dengan ada kawan-kawan jugalah, yang perawat juga apa semua kan. Lepas tu kejadian dia ni bukan kat situ. Bukan kat situ. Bukan kat situ. Masa saya kita daripada sampai situ pagi lah, dalam pukul 8 je tu kita start bersihkan surau-surau apa semua kat situ. Sekali dalam pukul 12 saya teringat nak ambil anak saya balik sekolah. Yelah, daripada Sungai Sayung ni nak ke bandar ni, Aero bandar ni kan lama, ambil masa dekat 1 jam jugalah. Dengan jam lah apa kan. Sekali masa hari tu, masa nak balik tu, hujan lebat. Lebat tidak. Tapi yelah, kita nak ambil anak sekolah, dia balik 12.30 kan. Saya pukul 12 baru teringat, cakap, kita dah buat kerja ni, dah gotong royong, dah bersihkan apa semua kan. Lepas tu saya keluar lah daripada Sungai Sayung, dia buat kereta. Keluar Sungai Sayung tu memang lebat gila. Memang tak, jalan pun buat kereta tak nampak tengah hari. Tengah hari hujan lebat macam mana, kita tak nampak jalan, nampak hujan kan. Kita jalan je. Sekali dalam 10 minit ke 15 minit macam tu kan, lepas Sungai Sayung kan ada Sempan 3 kan. Kan situ ada golf club Orchid ke apa, belah ke kiri ke kota, betul tak? Belah kanan ke Kulai. So saya pun bagilah segena ke kanan. Kali saya dah dekat sampai situ, cakap Sempang ni mana ada lampu merah? Mana ada lampu merah? Itulah kan, betul tak? Saya dah sampai, sekali saya dah bagi segena kanan nak ke Kulai kan. Nak ke Kulai, masuk ke Kedah Tebrau. So kat situ lah kan, boleh tembus ke Kempas. Saya dah bagi segena kanan, dah dekat, cakap kenapa dah sampai ada lampu merah? Mula nampak, kenapa ada lampu merah? Kan tak pernah ada lampu merah situ kan. Lepas tu bila saya dekat lagi, saya nampak signboard tu, ke kiri Johor Bahru, ke kanan tu ke Kulai. Maksudnya saya dah sampai Sempang Kulai. Faham tak? Sampai Kulai, padahal baru 10 minit. Patutnya kita sampai yang Sempang 3 dekat Orchid tu, tapi saya tak jumpa Sempang tu. Sempang ke Tebrau pun tak jumpa tu. Tak jumpa. Terus pergi sampai ke saya tu, masa tu hujan tengah lebat. Tapi naik.
Saya terperanjat lah, kenapa Sempang ni ada traffic light? Saya telefon ni lah, Pak Tua ni lah, kita orang panggil Pak Tua. Pak Tua, saya dah sampai Sempang Kulai ni. Ya betul ku, dia kata kan baru keluar 10 minit. Itulah cakap, saya pun pelik cakap. Macam ibarat macam kita masuk portal, macam apa, teleport orang kata kan. Terus saya belok, dah bagi skena kanan ni, saya belok kiri ya, keluar ke apa, Kulai ke Senai tu. Terus sampai ke bandar. Tapi saya sampai kat sekolah anak saya tu 12, dekat 12.40. Okay, budak baru keluar jugalah kan. Dia ngam-ngam lah. Saya cakap, kalau saya lalu, kurang-kurang pun pukul 1 baru sampai. Tapi memang saya pelik. Aduh. Sungai Sayung tu kan kita lalu kan, pedal Sungai Sayung tu. Patutnya kita tembus sampai Sempang 3. Kalau contohnya lah, kalau kita tak perasan pun Sempang tu ke apa, kita tu sampai lebih kurang mesti 30 minit ni. Tapi 10 minit kita dah sampai Sungai Kulai. Dengan tak lalu taik anda. Sebab bila Felda Sungai Sayung tu lebat ni, tiba-tiba bila dah nak sampai kat lampu merah tu, yang Sempang tu, hujan tak ada, macam ni terus terang. Saya sendiri tak percaya. Saya telefon dengan Pak Tua tu, Pak Tua dengan ada yang seorang lagi tu pun cakap, biar betul dia cakap. Kita pun tak tahu. Itulah pengalaman macam pelik. Saya sampai sekarang cakap, memang ada ke macam ni? Memang kita tak perasan. Kalau contohnya kita tak perasan Sempang tu, lebih kurang kita nak sampai Sempang tu mestilah dalam 30 minit macam tu. Ini saya keluar 10 minit macam tu, tak sampai. Saya tengok, kenapa ada traffic light pula sini? Bila masa dia pasang. Orang duduk Sungai Sayung ke duduk Bandar Tengah dia mesti tahu situ tak ada lampu merah. Sebab depan tu kan mesti golf club yang Orchid tu. Saya keluar dia kan Sungai Sayung daripada makam 7 keluar kita belok kanan. Kan tembus sampai pedal Sungai Sayung tu. Memang saya sampai pedal Sungai Sayung tu memang tahu tengah hujan, saya tahu lah situ keadaan. Bila nak lepas itu je hujan terus terang macam ni. Sekali saya jalan depan sikit kan kita nampak ada lampu merah kat sini. Dia masa dia pasang. Itu yang memang cakap ngigau ke apa, tapi memang benda tu nyata lah. Siang-siang tengah hari. Mungkin agaknya portal terbuka ke, awak ni nak tolong mudahkan ke, ataupun benda-benda gaib ke, kita pun tak tahu. First time kena macam tu, sampai sekarang saya macam tak boleh terima. Macam benda ni mengarut ke aku yang mengarut ke, tak tahu mana satu. Sebab kita pergi Sungai Sayung tu, masa buat gotong royong kat Masjid Surau tu, memang ramai lah, ada dalam 7-8 orang lah. Kita bersihkan kawasan situ. Tapi masa tu kita sampai kan awal kan pukul 9 macam tu. Memang kita jelajah bersihkan makam-makam yang tepi-tepi apa semua kan. Tapi saya pun hadami benda-benda macam ni macam kita tak boleh terima akal lah, betul tak betul ni. Mengarut betul lah.